Okey geng, kalau korang kerja dekat Jepun, kalau korang tidur waktu kerja, korang bukan salah, tapi korang dianggap rajin waktu kerja. Nak tahu kenapa? Tengok video sampai habis. Okey, dekat Jepun ni geng, dia ada satu budaya yang dipanggil inemuri. Maksud dia adalah tidur sekejap dekat tempat kerja ataupun tidur sekejap dekat tempat awam lah. Best kan? Macam pelik je bunyi dia. Cuba kita buat kat Malaysia ni. Korang tidur sekejap esok waktu kerja. Esok juga korang akan kerja GrabFood ataupun Foodpanda. So kenapa jadi macam tu geng? So orang Jepun ni dia ada satu budaya kerja yang sangat kuat. Kadang-kadang diorang kerja tu terlampau kuat sehingga diorang ni mengalami keletihan dan kepenatan sangat-sangat lah. Bayangkanlah, tidur pun masih dianggap kerja. Best kan? Tapi takkan terjadi kat Malaysia ni. Sebab orang kerja bukan kerja keras pun, lebih pada ngopi je. Okey, sekarang aku nak tunjuk kat korang beberapa video dekat Jepun tidur dalam train, tidur dalam meeting, tidur tengah kerja. So korang layan dulu video ni. ¿Qué pasaría si te encuentran dormido en el trabajo? Pues en Japón, esto es algo de lo más normal. Aquí no te despiden, al contrario, te felicitan. A esto se le llama inemuri, y significa estar dormido pero seguir presente. Esto es... Korang bayangkan kalau kita tengah meeting tidur, apa jadi? Botol air memang hinggap dekat kepala, confirm. Tapi bukanlah sesuka hati je kau boleh tidur. Okey, kau kena nampakkan kau betul-betul penat, barulah kau boleh tidur. So belajarlah buat muka penat tu. Tapi kena duduk Jepun lah, jangan buat kat Malaysia. Yeah. So apa pendapat korang? Cuba komen sikit dekat bawah tu. Alright. Lagi satu, jangan lupa subscribe. Bantu-bantulah support. Okey, supaya aku lebih semangat untuk buatkan video-video info menarik untuk korang. Okey, Assalamualaikum.